Aiman hari ni mengadu sakit tengkuk. Jom Cikgu Urut tunjukkan cara macam mana nak urut Aiman yang tengah sakit tengkuk ni. Sebelum tu tekan dulu button tambah. Jom kita belajar. Mula-mula kita akan baringkan Aiman ni. Dan kita letakkan minyak di bahagian tengkuk sikit. Okey. Memang best minyak calming oil ni sebab dia rasa sejuk. Kita sapukan minyak dekat bahagian belakang Aiman ni. Kita urut daripada sini sampai ke sini. Gunakan ibu jari ni. Okey, kita akan tekan sini. Tekan dan tolak ke bawah. Ulang 10 kali kedua-dua bahagian. Step yang kedua, kita akan urut daripada sini, tarik ke bawah sini. Dan step yang kedua ni dia ada dua bahagian juga. Okey, ni tengah, tulang. Dan kita akan urut sini dan sini. Cara urut sama ada kita nak urut macam ni ataupun kita just gunakan penombok. Daripada sini, tarik saja ke bawah macam tu. Okey, kedua-dua bahagian. Buat 10 kali juga setiap satu side. Sini 10, sini 10. Dah selesai kedua-dua step tu. Lepas tu kita pulas kepala Aiman ni. Dan kita akan buat step 1 juga. Daripada sini, tolak ke sini. Okey. Begitu juga dekat bahagian sini, kita pulas kepala dia. Dan kita urut dekat bahagian sini juga. Okey Aiman. Leher dah semakin bagus Aiman Jangan lupa nak belajar urut, follow Cikgu Urut. Lepas ni nak urut siapa pula? Komen.